Okay. Boleh. 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 Oh my god, dia lag lagi. Dia lag juga. Gila aku. Setting. Okay. Okay, before tu, kita baca bismillah dulu tau. Okay, saya nak tanya, dekat sini ada yang form 5 ke? Boleh angkat tangan form 5? Oh, ramai. Sekejap lah. Okay. Okay, untuk form 5, form 4. This is chapter 1, form 4. Walaupun rasa macam, senang je chapter ni. Tapi sebenarnya senang. Itu je nak cakap. Kalau chapter ni, korang just kena tahu graph and aplikasi, which is kita akan belajar today. Okay, first kita tengok, korang dah download kan PDF ni? Semua dah download? Dah lah tahu. Okay, ni yang kita akan belajar today, which is first, kita ada bentuk graph, kemudian kita ada punca-punca, nombor 3 kita ada titik maksimum and titik minimum, and number 4 aplikasi. Aplikasi ni yang paling penting sebab aplikasi ni lah yang akan treat pelajar dalam exam, which is trial, SPM, aplikasi ni yang penting. Walaupun nampak chapter ni easy je. It's not. Okay. First of all, kita dalam fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu form boleh ubah, kita ada satu, apa ni orang panggil? Persamaan, which is AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan kita kena ingat, kita punya persamaan ni, dia punya last, dia akan sama dengan kosong. Sekejap saya tambah tau. Sama dengan kosong. Dia tak akan jadi sama dengan 1, sama dengan 2. Dia akan jadi sama dengan kosong. Mana-mana kosong. Okay. Boleh faham? I takut I laju. Kalau I laju cakap tau. Boleh. Okay, next kita masuk yang first, which is bentuk graph. Graph ni kita ada dua. Satu yang senyum, satu yang masam. Macam mana kita nak beza yang senyum yang masam? Okay, ni senang je sebenarnya. Kalau senyum, kita punya persamaan ni dekat depan ni nampak tak? Dekat A ni, A kita akan jadi positif. Itu graf senyum. Which is like this. Contohlah saya bagi X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Kalau macam ni, tak ada apa-apa, maksudnya dia positif. Kalau positif, dia senyum. Macam tu. Faham? Kalau tak faham, tanya tau. Okay, next. Satu lagi, negatif. Kau nampak tak? Negatif ni. Kalau negatif ni macam mana? Kalau negatif, dia punya A ni antara nombor-nombor negatif. Contohnya, saya bagi. Negatif 2X kuasa 2 tambah BX tambah 3. Korang nampak tak? Dekat depan ni, 2 dia negatif. Negatif. Bila dekat depan dia negatif, dia akan jadi masam. Graf dia masam. Kalau kita lah negatif thing, kita macam tak suka masam. Macam tu. Kalau positif senyum je selalu. Nampak? Positif senyum. Negatif masam. Okay, kemudian apa beza positif dengan negatif kalau dia tanya dalam exam? Okay, first dia akan tanya yang positif ni titik minimum ke maksimum? Dekat sini saya dah tulis. Kalau positif, kalau senyum dia titik minimum. Minimum. Korang kena ingat tu. Okay, kemudian graf masam. Kalau masam, kita kena ingat dia titik maksimum. Maksimum. Jangan tertukar tau. Nanti sebelum exam ingat ni. Minimum, maksimum. Apa beza dia? Macam tu. Okay, ada apa soalan? Laju
laju Sorry tak kalau laju. Nak saya ulang balik ke? Boleh je kalau ulang. Hello cikgu. Nak saya ulang balik. Kita start daripada awal. Okey, boleh teruskan ke nak saya ulang balik? Okey dah. Saya takut laju. Boleh? Sama-sama tak baca. Okey, boleh teruskan. Macam mana kita tahu tu titik minimum, titik maksimum, dia ada explain dalam buku teks. Macam tu. Tapi saya lupa muka surat berapa. Nanti kalau korang tengok buku teks, dia akan tunjuk kenapa ini maksimum, kenapa ini minimum. Tapi ada reasonable. Setiap behind math, dia ada reasonable dia. Kenapa macam ni, kenapa macam tu. Okay, next. Okay. Yang ni korang kena ready calculator. Semua calculator letak tepi. Ready calculator sebab matematik. Kalau korang tak ada calculator, macam nak kira. So korang ambil calculator cepat-cepat. Kalau dah siap, angkat tangan. Okay. Next, subtopik nombor 2, kita akan belajar punca-punca. Kenapa kita kena belajar punca-punca ni? Ada sebab dia. Okay, senang. Saya cakap senang. Bab 1 tingkatan 4 senang. Jadi bila awak tak dapat markah, awak lost markah dalam SPM ke, exam ke, it's like wasting tau, macam rugi kan. Sebab dia senang. Okay, contohnya macam ni. Cakap, soalan first lah kita akan belajar today, which is punca. Bagi setiap graf fungsi di bawah, tandakan dan nyatakan punca. Okay, macam mana nak kira punca dia? Cakap, tengok tahu yang soalan first. Dia cakap macam ni. 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan kosong. Punca ni dia macam ni. Dekat dalam ni, kan kita ada x ni kan. Lah punca, nanti dia akan jadi macam ni. Ni contoh dia, tak ada. Ni contoh dia. Ni punca. X dengan X. Nampak tak dia ada 2X ni. X1, X2. Inilah punca yang akan menandakan graf tu duduk dekat mana. X dia duduk kat mana. Itulah punca. Punca-punca. Jadi, untuk kita cari punca tu, kita kena cari punca ni sebab kita nak lukis graf lepas ni. Jadi, untuk cari punca, kita kena masukkan dalam calculator. Cuba korang buat ni. Dapat tak? Untuk calculator kita masa ni. Saya tak ada calculator, so saya kena guna manual. Nampak tak? Mode. Lepas tu, this one. Cuba tekan. Dapat tak macam ni?
Siapa ada calculator kelas Swiss boleh tunjuk tak? Sebab saya tak ada calculator sekarang. Saya rasa awak salah tekan tu sebab kalau D1 dia punya persamaan tu lain. Kalau hitam boleh tunjuk tak? I ada calculator yang ni je, yang app ni punya. Tapi dia akan ni lah, A, X kuasa 2, B, X, C. Dia takkan keluar D. Kalau keluar D tu maksudnya salah tekan. Korang nampak tak? Dia punya persamaan banyak lagi. X kuasa 3, kuasa 4, kuasa 2. Kita nak kuasa 2 je, jangan pergi kuasa 3. Oh, saya tak ada calculator lah. Susah lah. Moderator boleh tolong tunjuk tak? Someone. Nak tunjuk mana satu tu? Yang option kuadratik ke? Yang EQN tu. Boleh. You tolong. So ni calculator class Swiss kan? Dua-dua boleh. Hitam boleh, putih boleh. Okay, ni calculator class Swiss. So untuk option untuk mode EQN. EQN kita masuk dulu, tekan mode setup. Kamera inverted sikit. Ni mode setup. Kat sini dia ada option, kita cari yang namanya equation function, atau boleh tekan simbol minus terus, simbol tolak. Sama ada cari yang untuk equation ataupun simbol tolak. Lepas tu kita akan masuk dekat option 1 dengan 2. 1 ditulis simultaneous equation atau disingkat simul equation. Yang kedua polinomial. Jadi untuk persamaan kuadratik, untuk kita cari punca, kita kena tekan pada polinomial option nombor 2. Lepas tekan nombor 2. Lepas tekan nombor 2, dia kata polinomial degree. Degree ni lebih kepada berapa banyak power dalam satu equation. Jadi untuk equation ni kuasa 2. Jadi kita tekan select nombor 2. Pada select nombor 2, kita akan dapat screen ditunjuk persamaan kuadratik. Dia akan tulis 0x² tambah 0x tambah 0. Kat sini kita akan masukkan nombor. Macam dekat dalam skrin, macam yang Amni Maris tunjuk. Dekat dalam degree tu, lepas kita tekan 2, kita akan masuk paparan skrin. Jadi dia tanya, untuk bahagian A kita akan masukkan dari equation. X square sama masukkan nombor 1. Masukkan 1 sama dengan, lepas tu paparan B kita masukkan nombor 3 sama dengan, lepas tu paparan C kita masukkan nombor 1. Lepas tu selesai dah lah untuk class Swiss punya calculator. Kalau untuk yang warna hitam, dia akan muncul satu-satu. Dia akan tunjuk A, lepas tu masuk B, lepas tu masuk C.
Betul. Okay, selepas dah masukkan, just tinggal tekan sama dengan. Lepas tu dia akan tunjuk satu nilai bagi X. Dia akan tunjuk X1. X1, tekan lagi sekali dia akan tunjuk X2. Itu menunjukkan nilai X satu dan satu lagi. Boleh teruskan? Moderator boleh betul tak jawapan dia berapa? X1 sama dengan apa? Okay, X1, nombor bulat ke? Nombor bulat dia berapa? Tak bulat. Kalau pecahan, boleh pecahan. Okay, dalam pecahan, saya dapat negatif 3 Negatif 3. tolak 5. Berapa? Tolak set 5. Negatif 3 tolak set 5. Tolak set 5. Sini. Hui. Mana? 5 bahagi 2. Bagi 2. Semua tu bahagi 2. Semua dia bagi 2. Saya dia jawapan dia. Tak apalah, yang ni sebab kita tak masuk punca macam tu. Kalau punca macam ni masuk. Cuba korang tekan yang ni pula. Cuba buat yang ni. Cuba tekan yang ni. Dia tekan sama. Dapat tak? Okay, negatif 4. X1 sama dengan negatif 4. X2 sama dengan. Kalau nak tahu X2, kita tekan pula. Sama dengan. Dapatlah 1.5. Okey, kalau kita dapat 1.5 macam ni, kita tak boleh tahu tulis 1.5. Kita kena tukarkan dia menjadi pecahan. Berapa kalau 1.5? Kalau pecahan? Siapa boleh bagi tahu? Oh, 3/2. Okey, 3/2. Lepas tu dia cakap kita kena tanda. Nampak tak? Ini. Dia dah tanda dah untuk kita. 4, negatif 4 duduk sini. 1.5 duduk sini. Nampak tak? Dia dah tolong tanda untuk kita. Kalau terbalik maksudnya, boleh je. Dia dua boleh. Nak letak X1 tu negatif 4 boleh. Nak letak X2 tu negatif 4 pun boleh. Kenapa tukar bagi pecahan? Sebab dia macam tu. Kalau nak letak dalam kumpulan pun boleh. Tapi better kalau kita letak pecahan. Lagi cantik. Sebab nanti kan korang dapat ni kan. Korang dapat jawapan dia macam ni. Maksudnya pakai X2. X2 macam ni ke? Tak boleh. Dia kena X2 kecil je. Kecil je, tak boleh besar-besar. Kalau X2 macam ni, lagi tak boleh. Sebab ini kuarter 2. Macam tu. Kalau ini, darab 2. Dia lain. Macam mana dapat negatif 4? Moderator dah ping ke tadi? Cara nak kira guna kalkulator? Okay, siapa tak faham dekat sini? Boleh angkat tangan?
Keyword soalan, maksudnya keyword soalan. Oh, X1. X1 ni kalau kita nak tulis dia punya jawapan, kan kita dapat uh, yang ni tak payah. Yang ni kalau kita nak cari punca, kita tekan calculator je. Korang nampak tak dia buat macam ni? Boleh X sama dengan X sama dengan. Boleh move on to next question? Okay. Yang ni soalan dia, tadi saya ambil daripada buku teks tau. So sama je. Okay. Yang ni pula, boleh tak someone bagi tahu saya ni graf senyum ke graf masam? Graf masam. Apa dia masam? Tak boleh. Yes, sebab dia punya ini negatif. Nampak tak? A dia negatif. Betul. Okay, graf masam. Jadi, okay, tekan calculator, kita pun cari punca. Sebab kat sini dia cakap dia nak punca. Cuba tekan calculator. Bila tekan calculator, korang kena letak juga tau, negatif 1. Tak letak negatif saja, letak negatif 1. Sama dengan 3, sama dengan 4. Okay. 1 kita dapat 4. Satu lagi kita dapat negatif 1. Okey, boleh tak saya nak tanya, kalau negatif 1, dia duduk dekat mana? Kiri ke kanan? Dia dekat graf ni, dia ada kiri, dia ada kanan. Kalau negatif 1 duduk kiri ke duduk kanan? Saya rasa yang dapat syntax error tu dia salah tekan. Cuba tengok balik. Okey, kiri. Lepas tu kita bertanda. Berapa tahu? Negatif 1 duduk sini. Negatif 1. 4. Itu. Tulislah X sama dengan itu 1. X sama dengan 4. Oh, saya lupa satu lagi. Okey, korang nampak tak? Ada 4 dekat sini. Kenapa 4? Kenapa kita punya Pak Siva itu 4? Someone tahu tak kenapa? Yes, sebab C kita 4. Tengok balik tau. Ini Ini biasa Y. Ini B. Ini C. C ni kan sama dengan tingkatan Y. So, kita punya Y tu dia akan bertitik dekat 4. Negatif 3 per 4. Saya dapat, sekejap. Saya tengok balik tau. Okay, dah betul kan? Negatif 1, 3, 4. Lepas tu kita dapat 4. Terus kita dapat negatif 1. Boleh faham ke yang ni? Sama je macam yang tadi. Cuma yang ni positif, yang ni negatif. Okay, let's go. Kita move on. Okay, next adalah paksi simetri.
Okey. Lepas kita cari punca, kita boleh cari paksi simetri. Saya nak cari paksi simetri. Okey, dia ada dua cara. Cara first, daripada kita punya persamaan ni, okey, A kita berapa A kita? Okey, A kita -1. B B3, C4. Okey, daripada sini kita boleh cari tahu paksi simetri menggunakan formula ni. Nampak tak? X sama dengan -B/2A. Ni kita nak cari paksi simetri tau. Paksi simetri tu kita guna formula ni. Lepas tu, next, kita masukkan je. B kita berapa B kita? 3. 3. Okey, tapi kita tengok betul-betul tak formula dia. Sebab dekat formula dia, depan ni dia cakap negatif. Kita kena letak -3. Walaupun jawapan kita, contohlah, katakan kita punya B ni -4. Kita kena letak juga -4. Walaupun dia dah ada dekat depan tu negatif. Okey, -3, 2, salin je. A kita berapa A kita? 1. Okey, 1. Okey, cuba tekan calculator. Kita dapat berapa dekat sini? Yes, -3/2. Okey, dalam graf ni -3/2 duduk dekat mana? Yang mana tu nak ulang? Satu tu X tulis negatif ke? Negatif. Oh, lupa. Sorry. Nampak. Negatif. Kita punya A tu -1. Dekat mana korang faham? Okay, saya ulang balik tau. Start balik. Okay, ni faham tak? A, B, C ni. A, B, C ni. Nampak? Kita maksimum. Oh, A sama dengan -1. Saya padam tadi. Apa yang kita maksimum tadi? Boleh saya ulang balik ke? Kerana kita nak start dari mana? Sebab saya nampak ada titik maksimum. Ulang daripada atas. Daripada dari sini. Paksi simetri. Saya start balik. Yang paksi. Ini yang paksi 4 ni ke yang paksi simetri? Nak start paksi simetri balik. Okey, kita start dengan paksi simetri balik. Okey. Apa yang kita tengok? Minimum maksimum. Sorry, saya kurang faham.
Okay, let's go. Okay, sorry. Okay, lepas kita tajuk punca, kita akan masuk tajuk paksi simetri. Paksi simetri ni adalah katakan adik kepada punca. Sebab bila kita dapat punca, lepas tu kita boleh cari paksi simetri. Paksi simetri ni nak cari apa? Okey. Nak saya tunjuk tak kenapa kita kena cari paksi simetri? Kenapa dia penting? Awak tengok dekat bawah ni, saya ada cakap titik maksimum. Nampak tak? Persamaan paksi simetri. Ni soalan exam tau. Nampak tak? Dia suruh cari. So kita kena slow. Sebab nanti dalam exam dia akan tanya random. Kita cakap, ni apa ni tak belajar? Tanpa kita tahu basic ni lah penting. So kita kena go one by one. Untuk matematik awak tak boleh nak cakap jump terus lah. Tak nak study bab ni. Tak boleh. Dia kena berkait. Dia kena slow. Yes, dia nak cari titik tengah. Titik tengah pun boleh. Paksi simetri pun boleh. Tapi untuk bab ni kita fokus on paksi simetri. Boleh saya teruskan ke? Okay. Kita start again, okay. Okay, first kita diberi persamaan. Okay. Untuk persamaan ni kita kena cari dulu. A dia berapa, B dia berapa, C dia berapa. Boleh bagi tahu tak A dia berapa, B dia berapa, C dia berapa. Berdasarkan persamaan ni. Kita start again. Okay, betul. A dia sama dengan, ingat ya sayang-sayang semua, A sama dengan negatif 1. Korang kena tengok betul-betul tau. Nanti kalau tertukar, walaupun tertukar negatif positif, dia boleh membawa kepada kesalahan. Katakan 5 markah. 1 hilang semua. Entah. Okay, B positif 3. C sama dengan 4. Okay, jom kita tengok kita punya formula. Formula ni tak ada dalam exam tau. Korang kena ingat sendiri. Wajib set dalam kepala korang. Okay, formula paksi simetri. Negatif B per 2A. Nanti kalau budak NMAT dia belajar lah kenapa tiba-tiba keluar formula ni. Tapi itu biar. Kita tinggalkan budak NMAT. Kita MAT. Okay, first kita dah ingat formula ni. Kalau soalan tanya, cari paksi simetri. Automatik. Tulis. X sama dengan negatif B per 2A. Okay, lepas tu, dah kita nak cari paksi simetri tu, kita pun tulis. Ingat tahu negatif dulu depan. B kita berapa B kita? B kita 3. Okay, ingat balik 2. Jangan tinggal dia je kan. 2. A berapa A? A dia negatif 1. Okay, lepas tu kita kotakkan je lah kalkulator. Remote normal. Kembalikan dia kepada yang asal. Kan, negatif 3. Bahagi 2. Untuk kalkulator hitam, korang jangan terus straight forward kira. Korang kira-kira 1 per 1. Takut dia salah. Kalau yang putih tak apa, yang hitam jangan. Which is 32 lah. Tulis dalam bentuk macam ni. Kalau perpuluhan tidak digalakkan. Kau boleh lah tulis lah. Boleh. Okay, dah kita dapat paksi simetri dia. Kita pun tengok dalam kita punya graf 1.5 dia dekat mana? 1.5. X sama dengan 1.5. Sorry, lupa beritahu. X sama tak? X sama dengan 1.5. 1.5 tu duduk mana? Antara 1 dengan 2. Korang kena ingat tau. Ini pintasan Y. Ini pintasan X. Sebab I dah pernah tanya.
Dia cakap dia tak tahu mana X, mana Y. Jadi korang kena ingat yang berdiri ni Y. Yang tidur ni X. Ingat, jangan lupa. Kita dah nak SPM dah. Tak boleh tukar. Kalau masuk SPM nanti, mana X, mana Y? Ni nampak tak? Ni X. Yang berdiri ni Y ataupun FX. Tentu. So, 1/5 dekat mana di antara 1 dengan 2. Which is, kita sabar-sabar. Kita buat macam ni. Kita kira je lah 1/5. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Ambil pembaris. Baris lagi tanya. Mana 1.5 tadi? Kita dekat 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 sini. 3 garis. 1.5. Terus tak boleh lah dia dengar. Dia kan tak boleh. Korang jangan garis straight macam ni tau. Itu salah. Itu salah. Kita kena garis titik-titik putus-putus. Buruknya garis. Mana dah garis salah? Aku tak nampak dah. Tapi korang nampak 1/5 tu. Korang garis lah. Nanti exam guna membaris. Jangan guna macam saya terus. Macam tu je. Ataupun, ni satu lagi kaedah. Kalau korang ada exam, korang lupa. Formula apa ni? Vaksin simetri. Formula apa Kita guna satu lagi formula titik tengah. Siapa tahu formula titik tengah ni apa? Siapa tak pernah dengar? Maksudnya, siapa tak pernah dengar formula titik tengah? Rare, titik tengah. Tak pernah dengar formula titik tengah. Tak pernah. Okey, titik tengah ni, dia lagi senang tau daripada yang ni. Y2 tolak Y1? Apa beza? Bukan. Bukan sayang. Itu lain. Dia ada 2. Titik tengah dengan kecurunan. Yang awak bagi tu apa? Y tu. Kecurunan. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Ni kecurunan. Lain. Titik tengah. Lain. Ya, betul. X1 tambah X2 bahagi 2. Inilah titik tengah. Sekejap tau. Korang boleh tengok tau formula yang saya bagi. Ni formula yang akan ada dalam SPM. Matematik SPM. Trial, exam apa-apa pun akan ada formula ni. Korang boleh je formula dekat depan ni. Okay, nampak tak ada dekat ni? Ni titik tengah. Yang awak bagi tu, formula titik tengah. Lain dengan formula titik tengah pula. Formula kecurunan. Ni formula titik tengah. Betul lah. Sekejap. Betul lah. Ini titik tengah. Kalau kecurunan lain. Ada peraturan? Tak ada. Asalkan dia punya paksi tu betul-betul 1.5. Contoh 1.5. Titik je. Straight. Jangan orang kata nak kiri sikit, nak kanan sikit. Tak boleh. Lepas tu nanti saya rasa tak ada dia tak ada nak tunjuk. Yang untuk, dia cakap dah. Kalau yang
Tak tahu saya buat macam ni. Kalau formula ni, axiomatic kita tak ada dalam formula. Tapi formula jadi tengah ada. Ni formula titik tengah NMAX. Kalau dalam NMAX kita kena hafal. Kalau dalam matematik dia dah bagi. Yes. Confirm bagi dalam SPM. Sama tak? Banyak-banyak. Korang gunakanlah. Manfaatkan formula-formula ni. Tak payah nak hafal-hafal. Manfaatkan. Oh ni. Betul lah. Ni titik tengah. Ni kecurunan. M. Kecurunan. Ni titik tengah. Okey. Untuk formula titik tengah. Okey, jom kita try. Ya Allah. Okey, untuk formula. Awni. Ha? Saya rasa formula tu kan, Tak nak guna formula ni, boleh? Kita bukan. Rasa tu formula untuk guys tu. So, formula betul. Tapi kadang-kadang kalau boleh buat, boleh je. Tak nak bagi faham. Tapi kalau sebetul-betulnya formula ni, tapi untuk budak macam saya guna formula titik tengah. So kita dah ada 2x. So kita masukkan je dalam formula. Kalau rasa macam awak slow, betul-betul slow, bolehlah cuba. Kalau macam betul-betul tak ingat dalam exam. Tapi kalau boleh, ingatlah yang ni. Yang betul-betul dia. Okay, jomlah kita jawab soalan. Nak jawab soalan ke tak ni? Ke dah pening dah? Saya bagi yang simple-simple je. Okey, nak jawab soalan. Okey, ni soalan saya ambil daripada trial negeri-negeri. Korang boleh dapatkan soalan ni dalam Telegram. Banyak sangat-sangat. Yang ni 2024 dengan 2025. Nak yang Kelantan. Oh, geng-geng Kelantan. Saya ada 2. Yang ni 1. Yang ni 2. Korang nak yang mana? Yang 1 ke yang 2? 1 ke 2? Yang 2. Okey, yang 2. 2 ke 1? 2 ke 1? 1 senang lagi kita go yang senang-senang dulu. Sabar, yang 2 tu sabar. Kita pergi yang 1 dulu. 1. Yang 1. Ramai peminat 1. Okey, jom. Kita pergi 1. Okey, kita tengok dia punya ni. Persamaan kuadratik. Macam mana kita tahu ni persamaan kuadratik? Samuel boleh beritahu kenapa? Fx? Sebab dia efek Okey, lagi? sebab dia AX kuasa 2 plus X Betul. plus 20. Okey, betul. Sebab dia AX kuasa 2. Sekejap, I tunjuk yang betul-betul tu. Nampak tak? Sama ni. Kuasa 2, kuasa 2. X, C. Sebab tu kita tahu ini soalan kuadratik. Okey, nanti dalam exam, cepat tulis kat tepi tu. Bab 1, tingkatan 4. Kena dapat 4 markah. Tak boleh 3 tak boleh. Kena 4 juga. Okay. First, kita tengok. Okay, dia cakap apa soalan dia? Lakankan graf. Sudah nak lakah. Okay, first. Daripada yang kita belajar tadi. Daripada persamaan ni, apa yang kita boleh cari? Saya betul. Punca-punca. Okey, punca. Tak, saya buat tepi sikit.
Nombor 1, kita boleh cari punca. Yang saya nampak komen tadi, dia punya graf masam. Ada lagi ke yang tak tahu kenapa masam? Boleh angkat tangan. Angkat tangan. Semua dah tahu kenapa masam? Tahu. Dah tahu dah. Sebab dia dekat depan ni dia negatif. So graf dia akan jadi macam mana? Macam ni ke macam ni? 1 ke 2 dia punya graf? Bentuk graf dia. Satu. Tu. Aduh. Okay, lepas tu kita tak kat tepi. Oh, masam. Graf dia masam. Okay, kalau punca-punca, macam mana kita nak cari punca? Tekan kalkulator tadi. Tekan calculator, EQN. Amni. Hmm? Kalau persamaan dia tu tak susun macam mana? Maksudnya ada, kita ada soalan tak tersusun. Nanti saya tunjuk. Siapa boleh dia tahu dia punya punca? Dia akan keluar dia jawapan. X1, X2. 1, negatif 4, lagi 5. Semua dapat? Dapat. Okey, untuk korang dapat extra mark. Ini satu tips. Orang kena buat macam ni tau. Buka kurungan ni. Buka, tutup. Tutup. Ini untuk markah free. Saya nak kawan. Ingat tau, setiap kali bersama kuadratik, ingat ni. Kurungan-kurungan. Nak tulis apa dalam kurungan? Kita tulis 1. X1. X2. Sama dengan kosong. Ingat yang ni. Auto dapat free 1 mark. Tapi kan nak tulis betul-betul lah. Lepas tu dekat dalam ni kita nak tulis apa ni? Dia tulis balik yang ni. Tulis balik. X1 positif 4. Kalau dekat sini negatif, dekat dalam kurungan dia akan jadi positif. Kalau dekat sini positif, dalam kurungan dia akan jadi negatif. Siapa tak faham dekat sini? Ada yang tak faham, tolong angkat tangan, tulang balik. Jangan malu. Yang ni, yang angkat beg ni faham ke tak faham? Oh, faham lah saya. Cakap faham, okey faham. Yang ni, kalau korang buat macam ni kan, auto, 1 markah. Kalau tak tulis nombor, kena tulis. Yang tu yang dapat markah. Okay, sekejap kita buat again. Kena tulis. Kita buat again. Sekejap kita buat sekali dulu. Okay, buka kurungan. Oh, besar kurungan ni. Ending dia sama dengan kosong. Kalau kuadratik dia tak banyak sangat. Dalam 5, 6. Tapi kalau saya 5 tu dah banyak lah tu. Dah banyak. Kita start kosong. Lepas tu dekat depan ni, depan pintu rumah dia. X1, X2. So, dalam kurungan kita nak letak apa? Kita letaklah nombor yang kita dapat tadi. This is negatif 4. Ini cakap. Kalau negatif, kita tukar dia jadi positif. Sama juga dengan ni. Yang ni kan positif 5. Kalau masuk dalam sini, dia akan jadi negatif 5. Kita balik, dia tukar. Okay, faham tak dengan yang dekat sini? Faham tak? Tak perlu kena sama dengan kosong. Sini je. Kalau dalam kurungan sama dengan kosong. Tu je. Ending tutup habis. Ending, ingat sama dengan kosong.
Yang ni pun korang kena tulis, ni kena tulis, ni kena. Korang dah dapat markah. Oh, Akbar. Okay. Tapi kan asal dia tu kan function. Hmm? Kan asal dia tu kan fx. Kalau ikut cikgu saya kata lah. Cikgu saya kata kalau ini fx, jadi persamaan tu dia jadi fungsi. Fungsi kita tak boleh nak terus sama dengan kosong. Oh, tak boleh. Sebab dia kena hajar macam ni. Apa kita tak kosong. Kena dari atas ke bawah. fx sama dengan kurungan tu. Dia jadi pemfaktoran nanti. Oh, fx sama dengan macam ni. Okay. Betul. Lepas tu jawapan dia. Jawapan dia? Jawapan tu kena tulis bawah daripada persamaan dan Sekejap saya copy balik. Boleh? Ini tadi? Dia nak tekan pula tak? Sini kan? Ini fx. Yang mana dulu? Yang L1 ke yang kurungan dulu? kurungan dulu. Kurungan dulu. Kurungan dulu. Oh, sebab. Barulah korang tulis yang ni. fx ni, fx ni sebenarnya dia kembar kepada y. Kembar kepada y, dia kembar ataupun kita panggil y. fx, y. Kalau kalau NMAX kita akan sebut dia fx, tapi kalau matematik kita sebut y je. Dia saja je nak confuse. Oh, fx. Biasanya dia y. Y situ. So, kita dah tahu punca, kita dah tahu graf masam. Lagi apa yang kita boleh cari dengan kita punya persamaan ni? Mungkin lain cikgu. So, kita boleh cari paksi simetri. Siapa ni? Brambus. Boleh je. Awak nak letak 5 dekat depan dulu ke? Nak letak 4 dekat depan dulu ke? Boleh. Allah, macam tu lah faham kan? Boleh je mana-mana. Tapi kan asalkan yang ni betul. Okay, kemudian tadi ada orang cakap kita boleh cari paksi simetri. Huruf apa ya? Kita ada huruf. Boleh teruskan ke? Oh, kita cari apa? Sebenarnya kita tak cari apa-apa. Kita nak buat graf. Sebab dia suruh lakarkan graf. Jadi kita macam keluarkan dulu apa yang kita boleh cari dengan persamaan ni. Kelas sampai pukul 4.30. Sampai kita sedang slow. Sebab korang akan belajar juga tajuk ni dekat sekolah. Jadi saya ambil yang like simple-simple je. Saya like je. Nanti kalau berapa nanti tanya saya korang. Okay, kemudian kita boleh cari punca, kita boleh cari bentuk masam ke, manis ke, senyum ke. Next, kita boleh cari paksi simetri. Okay, tadi kita dah cari kita punya punca. 1 negatif 4, 1 5. Dapat ni. 4, 1 5. Betul kan? Jawapan dia, punca-punca dia. Okay, kemudian first step, nombor 1, punca. Boleh bagi tahu tak negatif 4 tu duduk kiri ke duduk kanan? Kat mana negatif 4 tu? Ya, kiri. Kalau dia bagi macam ni, kita ambil je mana-mana tapi fikir logik. Negatif 4.
Mungkin sini lah. Tulis negatif 4. Kalau 5, 5. Kanan ke kiri? Ingat tau, pasti X. Jangan pergi tulis, oh negatif 4 sini. Tak ada. X. Kita cakap X, sini Y. Untuk 5, kita logik sikit. Kalau negatif 4 dekat sini, tak ada sikit. Dia turun kiri kanan atas bawah. Tu sabar. Kanan. Okay, lepas tu, kita pun nak, kita katakan, kita nak, buruk. Apa ni? Kita lagi. Betul tak saya buat ni? Betul tak? Saya tanya, betul tak saya buat? Dia terjah je dia. Kita dapat je negatif 4, 5. Terjah je, lukis dia. Salah. Jadi kita tengok dia punya aktiviti dulu. Kenapa nak jauh tu? Tak boleh Sabar. Kita tengok balik ni dekat C dia. Berapa C dia? 20. Sabar, jangan Kita sabar. Kita C lah. C true. Tulislah negatif 20 dekat part CY. Siapa tak faham kat sini? Yang angkat pes ni faham ni? Okey, lepas tu barulah kita boleh win. Jom kita win bersama-sama. 20 pagi. Kalau negatif 20, ingat tau. Kalau negatif 20, negatif dia duduk bawah. Ni negatif 20. Ni positif 20, dia duduk atas. Dia macam darjat. Positif, negatif dekat bawah. Negatif dekat bawah. Kalau pasti X, negatif dekat kiri. Siapa yang tak faham tu, tak apa. Kita susul lepas tu. Okay, tulis positif. Sebab dia positif, kita start di atas. Okay, yang sini faham tak? Sebelum saya pergi win? Faham? Ada yang tak faham? Tolong. Faham. Okay, jom. Airi dah faham dah. Tadi saya rasa macam dia tengah loading. Kalau tak faham, tanya je tau. Okay. Jom, kita ambil slow je. Slow. Tapi saya punya draft buruk tau. Saya tak pandai lukis. Buruk je. Cuba korang lukis betul-betul. Sebab dia kena cantik tau. Dalam SPM dia kena cantik. Kalau tak cantik, nanti gambar S1 bad mood. Macam saya kan lukis bad mood je. Terus tengok bad mood. Buruk betul. Tengok betapa buruknya. Tapi korang kena buat jadi cantik. Kalau saya tak apa, tak kisahlah. Dia macam, mana udah buruk. Macam tu lah. Korang faham kan? Yang macam mana nak buat graf ni kan? Tak apalah, jangan. Biarkan dia buruk dekat situ. Yang penting kita faham. Yang penting kita punya part sini betul-betul 20. Tak kena 20 ni. Yang korang tu kena tahu 20. Okey, faham tak ini? Negatif 5 ke? Sebelum balik. Negatif 5 ke negatif 4? Itu dah lupa. Kalau kita tak confirm dia negatif 4 ke negatif 5 ni tadi. Kita tekan kalkulator, jangan risau. Slow. Slow tak apa. Taklah, ini ada lagi soalan dia. Saya rasa yang ni dalam 2 masa je. Saya tekan. 5 negatif 4. Okay, let's go B. Persamaan paksi simetri. Paksi simetri? Apa tu? Tulislah formula. Formula paksi simetri apa? X sama dengan ingat balik negatif B
Bahagi dengan 2A. Bagi 2A. Tanya balik. Kita punya negatif. B kita berapa B kita? Sabar Whiskas. Whiskas sabar ya, nanti saya bagi kat kucing. Tak apa, kita bagi slow. B kita berapa? Whiskas sebagai ketua kelas tolong. Kita punya B. Ya, betul. 1. Tulis 1. Sabar, slow. Kita tulis balik. 2, jangan lupa dia. 2 kena ada. Okay, A kita berapa A kita? Negatif 1. Yes, negatif 1. Okey, tekan kolektor dapat berapa? Bahagi dia saja. Dapat negatif 0.5. Kalau pecahan, pecahan. Negatif 1/2 ataupun negatif 0.5. Okey, jadi jawapan dia itu je lah jawapannya. Pasal empat sistematik. X, jangan lupa X. X sama dengan negatif 0.5. Ataupun korang nak buat sama dengan negatif 1/2. Itu jawapan dia. Siapa ni tak faham? Kenapa dapat ni? Kenapa jawapan dia ni je? Biasa pakai pecahan. Lagi cantik kalau pakai pecahan. Kenapa saya tak dapat negatif? Jom kita kira sama-sama. Tak apa, saya kira. Okey. Jom. Negatif 1 ikut je. Ikut je ni. Bagi 2 darab negatif 1. Oh, saya dapat positif lah. Saya kena positif. Saya tulis tu. Thank you. Apa tu? Ha? Kita kira balik. Cuba kira balik yang mana? Positif kan? Bukan. Cuba tengok persamaan tadi tu, yang negatif B/2A tu. Negatif B Tu per kan 2A. Bukan. Apa? Sekejap. Tadi. Yang ngira tadi tu, yang ngira tadi. Yang Tu ni negatif tadi. jadi positif. A dia. Betul dah. Betul kan? Saya salah tulis. Saya jawapan dia positif. Betul dah. Saja Kan. trik korang. Saja. Jawapan dia positif. Saja trik. Nak bagi korang tengah komentar macam, gampang. Kenapa kau dapat negatif? Saya dapat positif. Tak ada saja. Mana tak ada aku tak ada gurau. Sorry. Dapat 0.5 ataupun 1/2. Hei, siapa cakap tu? Memang gampang dapat negatif. Maksudnya kan aku kereta panjang ke tu? Okey, dapat pula satu markah lagi. 1. Ini 2. Saya teka-teka lah. Nampaklah korang ni berjalan tangan tu sambil kening ni macam ni. Kenapa ni dapat macam ni? Sabar. Okey. Lepas tu, kita pun tengok soalan ni. Koordinat titik maksimum atau minimum. Kalau graf masam, minimum ke maksimum? Masam. Maksimum. Yes, maksimum. Terbudak terus. Maksimum. Lepas tu, dia punya soalan cakap apa? Dia nak koordinat. Kalau koordinat, kena ada apa? Koordinat. Apa koordinat? Aish, Akil, sabar. Betul. Ni ada X, Y. Oh, kecil sangat. Koordinat X, Y. Ingat, kalau koordinat X, Y. Jadi, bila dia tanya koordinat titik maksimum, kita kena tulis adik-beradik ni. X, Y.
Dah screenshot. Kalau nak tengok muka saya pun boleh. Saya pausing. Sekejap. Screenshot. XY. Ada saya gurau-gurau. Lepas tu, kita pun tengok X kita berapa dekat titik maksimum ni. Titik maksimum. Ni tahu titik maksimum. Sekejap saya macam ni. Ni kita punya titik maksimum. Oh, kenapa ni? Tak kasih ni. Ni kita punya titik maksimum. Yang dia bertitik dekat Y tu. Bertitik tu. Tu maksimum. Kalau sini berapa yang orang panggil? Dia punya XY. Siapa tahu? Ah, 0.20. Siapa tak dapat 0.20 ni? Kenapa dia 0.20? Siapa tak dapat? Saya tak tahu. Betul ke? Tak tahu. Okay, tak tahu sebab dia macam ni tau. Okay, kita kan X, Y. Yes. Sebab kita tengok first, kita punya X. Dia berhenti dekat tengah-tengah. Bila tengah-tengah, automatik jawapan dia kosong. Sebab kenapa ni? Kosong, tengah-tengah. Lepas tu, okay, dah berhenti tengah-tengah, kita pun tiba-tiba naik atas. Berhenti 20. Jadi Y kita berapa? Y kita kat sini. Kita berhenti dekat mana? Dekat 20. Tulis 20. Dia dekat sikit. Korang kalau nak lukis graf tu ikut logik. Jangan ikut saya. Saya terlebih je. Saya potong sikit tau. Tak bagi cantik sikit. Wah, tak terkena. Macam tu. Buruknya. Sorry kau. Saya memang tak pandai lukis graf. Sabar. Soalan ni pun sabar. Kita kutip senang. Macam tu. Lepas tu kita susah. Pasti saya kasi yang susah terus. Saya tulis lah 0. Ya Allah. 0.20. Dia cacat dari punya ni. Duduk sikit. Kat mana tak faham? Korang kena ingat tau, kalau koordinat, dia kena ada XY. Ni, XY ni. Kalau korang tulis 20. Salah. Tulis 0. Salah. Tak ada. Lepas tu korang tulis macam ni pula. 0.20. Kurangan maknya tak ada. Salah. Betul lah. Macam ni. Tak ada kurungan. Salah. Dia kena 0.20. Tutup kurungan. Ni baru dapat markah. Satu je. Korang bagi feedback elok sikit. Sebelum saya bagi soalan yang susah-susah. Ada gurau-gurau. Okay, siapa tak faham dekat sini? Adakah yang tak faham? Okay, boleh teruskan Okay, jom. Go. Apa ni? Tak go. Aplikasi. Sudah. Kalau titik minimum, boleh cari bila dia punya graf ni positif. Tapi still sama je dia punya jalan. Tapi dia positif lah jawapan dia. Positif. Dia punya graf tu kena positif. Sebab sekarang kita guna graf negatif, jadi dia akan jadi titik maksimum. Kalau titik minimum, graf positif. Benar tak apalah. Yang lain tu dah semangat tu nak aplikasi. Okay. Yang ni aplikasi. Okay, ni saya nak tunjuk demo lah. Dapat soalan aplikasi master trial ni, soalan trial Kelantan. Terbuka. Ni first soalan tau. Apa benda ni? Sudah panjang. Lebar. Dia cakap bentukkan persamaan. Sudah. Panjang lagi. Kurang. Dah tak ada. Terbang dah. Berapa markah? 2, 3, 5. Terbang. Korang jangan jadi macam ni tau. Kita tengok dekat orang sebelah. Dah stres.
Kenapa ni? Kenapa? Apa benda ni? Punya senang je. Kita slow-slow, one by one. Lagi-lagi, kalau yang tak faham, tak apa, kita kena slow. Saya aja, jangan risau. Okey, baca. Tak faham. Okey, slow, tak apa. Kita cakap. Okey. Dua soalan, ada 10 menunjukkan permukaan bahagian dalam layang tersebut. Panjang ialah 2x tambah 10 cm. Boleh kita tahu panjang tu apa yang panjang ni? Panjang tu dekat mana? PS ke PQ panjang ni? Boleh Saman bagi tahu? PQ ke SR? PQ PQ ke PS? PQ ke PS? PQ. Ada yang cakap PS? Saya pun tak tahu. Awak tak tahu? Sudah. Tinggi. Yang ni cakap tinggi, PQ. Korang sayang Allah Akbar, sayang saya semua. Kenapa tak tengok? Ini dah ada bagi tahu. Buat. Saya dah bagi tahu. Dia dah soalan ni bagi tahu. Korang tak nampak ke? Ya Allah, kita kena panjang, pendek, panjang. Ini soalan. Bila yang kat sini pun 2x tambah 10, dekat sini pun automatik 2x tambah 10. Ini yang tak nampak lah, yang dalam exam mata dia gelap. Tak nampak. Lepas tu, Stop. Amira nak tanya apa ke? Okay, next. Kita baca. Dia Dia cakap cakap lebar lebarnya 4 cm daripada daripada panjang. Okay, thank you Amira. Amira semangat ni, dia nak belajar ni, semangat, tak apa. Okay, kita cakap lebarnya kurang 4 cm daripada panjang. Panjang kita berapa tadi? Panjang kita berapa? 2x tambah 10. Yes. Sabar dulu. Lebar tu duduk mana pula? Lebar duduk mana? Lebar kat mana? QR boleh, PS boleh. Saya letak dekat QR tau. Tulislah 2x tambah 10. Kalau kurang ni selalu kita cakap, kita guna simbol apa kalau kurang? Tolak. Yes, tolak. Tolak je 4 macam ni. Tak payah fikir apa benda ni. Tolak 4 pula kurang 4. Tulis je macam ni, tolak 4. Siapa tak faham? Semua faham? Tolak 4 macam ni je. Sama juga dengan ni. 2x tolak 10, tambah 10. Tolak 4 juga. Tak payah fikir-fikir. Macam tu terus. Okey, dah maklumat, dah siap. Soalan nombor 1. Okey, sabar. Diberi luas permukaan bla 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 tu. Kena ambil 2x. Yang mana tu? 2x tu ke? Sebab dia cakap dekat sini. Tak tahu saya ni ulang balik. Lebarnya kurang 4 cm daripada panjang. Ni kan panjang dia, 2x tambah 10. Jadi kita tolak je lah. Macam tu. Lepas tu dia cakap, dia beri luas permukaan bahagian dalam loyang ialah
cm kuasa 2. Dia macam nak trick budak. Dia suka tau tricky. Dia pula pening, dia pula tricky. Sudah. Tak apa, kita slow-slow. Okay, dia cakap luas dia 480 cm kuasa 2. Okay, nak tanya, kalau kita nak cari luas, untuk loyang ni kita kena guna formula apa? Formula apa untuk luas? Luas. Segi 4. Siapa tahu formula untuk luas? Yes. P darab L. P tu apa P? Panjang darab lebar. Yang ni tak ada dalam formula tau. Yang ni tak ada. Nampak tak? Kita ada area trapezium, luas permukaan sfera, lepas silinder, isi padu. Tapi luas untuk segi 4 ni korang kena ingat sendiri. Hafal. Lepas tu dia cakap macam tu. Kita pun salin balik yang diberi. Okay, luas berapa luas? 480. Tulis. Ya Allah, terbuka. 480 sama dengan panjang kita berapa panjang? Buat ni tambah kosong. 2x tambah kosong. Tambah kosong ke? 10, 10. 10, Tambah 10. 10. Silap. Yang tak tahu kenapa tiba-tiba 10, 2x tambah 10 ni. Semua dah tahu kan ni apa? Yes. Lepas tu kita kena darab dengan lebar. Lebar kita berapa lebar? Dua X Berapa? tambah 10 tolak 4. Yes, 2x tambah 10 tolak 4. Kan darab kan? Yang mana darab? Lebar. Lebar? Betul? Saya buat darab. Panjang darab lebar sama dengan luas. Dah masuk macam ni. Macam mana ni? Kita kena kembangkan. Korang tahu tak pemfaktoran? Siapa sini? Tahu. Ada yang tak tahu ke? Kita buat slow tau. Ini boleh macam ni. 2x tambah 10. Salin balik. Tak apa. Darab. 2x. Kalau kita buka ni. 10 tolak 4 berapa? 10 tolak 4. 6. 6. Adik, cuba tengok. Betul tak saya punya pengiraan kalau kita letak 6 sini? Bukan negatif 4 tu darab dengan 2x tambah 10. Yes. Kita tak boleh tolak sesuka hati je. Kita kena tengok elok-elok. Sebab saya buat kerungan dekat sini. Kadang-kadang Jadi 8x. Okay. Sekejap tau. Untuk kurungan, kita kena darab. Faktoran. 2x darab negatif 4, dapat berapa? Negatif 8x. Okay. Apa ni? Tiga soalan ni balik. Apa dia? Tiga soalan ni balik. Tengok soalan ni balik. Dia kata apa tu? Dia kata lebarnya kurang. Apa yang darab? Kurang kan? Daripada panjang. Betul lah tu. So maksudnya tinggal tolak je lah. 2x tambah 10 tolak Okay, 4. betul. Tolak 6. Apa yang tolak 6? Tolak 6, tolak 4 jadi 6. Sini dia dah misleading. Sorry tau kalau misleading. Kita start balik. Nanti hijau ni. Santai. 2x tambah 10 tolak 4. Just tolak biasa je kan?
X. Tapi tadi kan yang masak darab tu, part yang tolak 4 itu awak tak boleh nak tulis asing. Aku kena ada bracket Sekali. juga. Masuk. Kena Dia kurungan macam sekali bulat. sebab istilah dia lain nanti. Nanti dia jadi semua tu. So yang 2x tambah 10 yang kedua tu, aku kena Ni. tolak 4 tu dalam. Macam ni? Ke macam mana? Gitu. Gini. Lepas tu dia akan jadi 2x tambah 6. 6. Betul lah yang tadi yang 6 tu. Sorry, saya dah pening sikit. Biasalah maklum lah kita kalau satu soalan kita dah pening lah. So kalau dah siap satu soalan kita kena rehat 5 minit. Siapa tak faham dekat sini? Orang ni janganlah review. Cikgu ni ajar satu soalan dah pening. Sebab saya pun student. Sabar. Saya tak ada kelulusan apa-apa lagi Takut korang kecam nanti. Cikgu ni alah ajar satu soalan dah tak pandai dah. Dah pening dah. Sorry. Saya dapat macam ni. 480 ni jangan tinggal. Saya salin balik. Okay, yang ni lepas tu kita kena buat apa? Tak. Sama-sama belajar. Iya. Macam. Sekejap. Macam mana nak jadi 2x tolak 10 tolak 4? Sebab saya salah tulis betul kan? Sebab dia cakap dekat sini lebar dia kurang 4 cm daripada panjang. Tak reti nak kembang? Tak apa ni saya ajar kita kembangkan slow. Boleh dah start kembangkan ke? Kan dia tak faham lagi. Dah boleh dah. Semangatnya. Yang best tu sabar. Kita slow. Apa je? Okay, untuk kembangkan yang ni, kita tengok yang lain. Kita tengok yang ni je. Tengok dua beradik ini. Sudah. Dia ni. Hebat. Sebab kita punya soalan tu, dia nak dalam bentuk macam ni. So, kita kena kembangkanlah dia. Nak bagi dia cantik. Kalau ni macam ni, tak naklah buruk. Buruk pun susun X sini, X sana. Kita kembangkan dia slow. Tu macam ni tau. 2X yang dekat depan ni, kita darab dengan yang ni. Darab. Kalau 2X darab 2X dapat berapa? 4x kuasa 2. Yes, 4X kuasa 2. Ada yang tak dapat ke? Semua dapat 4X kuasa 2? Okay. Mak yang first kita dah siap. Kemudian anak dia pula. Bukan. Yang ni mak, anak seorang lagi. Kita darab dengan yang ni. 2X darab dengan 6. Dapat berapa? 2X darab 6. 12x. 12X. Kat depan ni kita kena tambah ke kena tolak? Tambah. Kenapa tambah? Sebab Positif. Yes, positif. Okay, dah siap dah. Yang mak pertama. Mak kedua pula. Kita darab bawah apa? Mak yang ni darab dengan yang ni. Darab. 20x 20X. Tambah ke tolak? Positif ke negatif? Tambah. Okay, ini pula. Mak yang kedua, anak yang kedua. 60 10. 60 apa? 60 saja ke 60X? 60 saja. Apa saja. Tak boleh tambah Tak. apa. Baik. Macam tu. Dah dapat dah. Siapa tak reti lagi yang ni?
Rasa macam, oh apa ni? Kembang-kembang ni. Semua dah dapat? Buang. Okay, lepas tu kita tekan sikit. 480, jangan tinggalkan dia. Allah. Mak, jangan tinggal. Lepas tu apa yang korang boleh buat? Berdasarkan yang ni. Tambah X dengan X. Yes, kita samakan penyebut X dengan X yang ni. Salin balik 4X kuasa 2. Samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? Tambah 32X. Tambah 32X. Siapa tak dapat ini? Siapa tak dapat 32? Dapat semua? Disamakan penyebut. Dapat. Yes, lepas tu kita turunkan je semua. Yang tak ada kaitan ni samakan. Turunkan je ke bawah. Lepas tu nak tanya, kita punya jawapan ni dah dapat dalam bentuk macam ni ke belum? Belum. Belum. 480 pindahkan sebelah. Mungkin. Kan Sebelah tu sebelah mana? Kanan ke kiri? sebelah kanan. Kanan. Zup. Oh, dia pergi tadi. Jadi negatif 480. Jadi, oh kuat ni. Saya lupa kan. 4X kuasa 2 tambah 2X tambah 60. Kalau 480 ni pergi sana dia ditolak ke dia tambah? Agak. Dia tolak. Tolak. Guys. Ada yang tak tahu ke kenapa tolak? Semua dah tahu kan kenapa tolak? Tahu. Bagus, bijak. 480 sama dengan berapa? Ada kosong. Sifar. Kosong. Kenapa kosong? Sebab kita nak dalam kosong. Jawapan akhir kita kena sama dengan kosong. Okay, lepas tu apa yang kita boleh buat lagi? 60 tolak 48 kosong. Yes, samakan penyebut. Sebab warna pink. Tak ada warna pink. Hijau. Yang ni boleh. Dapat jawapan, berapa jawapan dia? Negatif 420. Negatif 420. Ending dia Sama dengan kosong. dengan kosong. Zero. Itulah jawapan dia. Oh, panjang lah. Panjang. Saya dapat 2 markah. Macam tu je. Senang je. Macam tu je rupanya. Boleh tahu ke? Tak kena cari. Yang ni tak kena cari. Sebab yang ni saya boleh katakan aplikasi. Yang ni tak kena buat graf. Kalau kena buat graf barulah kita cari punca. Alah, continue. Korang dah habis masa tapi tak apa. Moderator boleh sambung lagi ke? Ke nak habis masa dah? Moderator, tolong. Dia sebenarnya kan, ni dia habis sampai pukul 12 malam. Oh, 12 malam. Boleh. Bila-bila pun boleh end. Bila-bila boleh end. Nak sambung. Okay, last lah. Bila-bila. Last question tau. Sebab kita habiskan soalan Kelantan ni. Nak screenshot. Oh, dah banyak dah hilang ni. Empat saya dah hilang dah. Screenshot lah. Okay. Korang nak jawab tak soalan ni? Hitung lebar loyang. This fine. Nak ke tak nak? Tak nak. Satu nak, satu tak nak. Oh nak. Last. Kita bagi format terus soalan Kelantan ni. Ini kita kecilkan. Kita halau dia. So, saya halau dia. Tak boleh halau. Oh, tak ke sini. Letak dia. Yang soalan-soalan lain kita tak buat pun. Sampai hati. Dia nak soalan susah juga orang. Apa nanti korang buat tau. Kalau tak faham apa-apa, tanya. Boleh tanya lagi tau. Okay, kasih turun balik. Okay,
soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni dia actually berkait tau dengan soalan nombor 1. Jadi bila korang punya yang ni salah, soalan nombor 2 automatik salah. Bila korang tak buat soalan nombor 1, soalan nombor 2 memang tak buat lah. Memang tak tahu lah dia kira apa. Nanti boleh. Contoh. Jadi untuk soalan nombor 2, okey, jom. Apa yang mula-mula kita nak buat, dia cakap hitung lebar loyang. Lebar dia berapa again lebar dia? Lebar loyang ni berapa? Siapa boleh jadi tahu lebar loyang? 2x tambah 10 tolak 4. Okey, kalau kita ringkaskan, Jadi 2x tambah 6. 2x tambah 6. Okey, lepas tu macam mana kita nak cari? Alah, macam mana ni? Boleh tekan calculator ke? Korang rasa boleh cari tak kalau macam ni? Kalau begini rupanya. Tak boleh. Sebab X ni tak ada nombor. Macam mana kita nak tekan calculator? Kenapa tu? Okay, kita sambung tau. Untuk kita cari lebar loyang ni, kita kena cari X dekat sini dulu untuk kita masukkan dalam ni. Kalau kita tak cari, apa orang kita nak tekan calculator? Tak dapat. Takkan keluar. Pindah X tau. Pindah X macam mana? Jom kita buat. Pindah X. Guna degree. Oh, macam ni. X sama dengan 6/2. Oh, macam tu. Oh, jadi X sama dengan 3. Anda pasti? Kalau pasti ketik 1. Tak pasti ketik 2. Ketik 1 ke ketik 2? 1. Lagi-lagi? Siapa tim 1, siapa tim 2? Tim 3. Sudah. Macam mana saya nak explain tim 3 ni? Okey. Tak. 6-7 sabar. Dapat negatif 3. Kenapa dapat? Okey, kita huraikan jawapannya ni. Kita huraikan. X sama dengan 6/2. Macam mana dia boleh? Macam ni kau awak buat ni. 6/2. X sama dengan 6/2. Macam tu? Tapi kat sini, macam mana awak tahu dekat sini kosong? Boleh jadi dekat sini 5. Boleh jadi dekat sini 3. Tak tahu. Misteri. Sebab mesin yang kosong. dia dah keluarkan rumus dia. Dia dah pening. Jawapan dia senang je. Tengok balik ni. Tengok balik korang punya persamaan kuadratik. Boleh tekan calculator tak kalau kita nak cari X? Boleh. Boleh. Tekan. Boleh sebenarnya. Kita kena cari berdasarkan kita punya persamaan kuadratik. Saya punya lah. Baik. 3, 2. Tutor. Pakai degree. EQN tadi, EQN. Yang kita belajar mula-mula untuk cari punca tu. Sama je macam tadi.
Saya tak ada calculator, so lebih susah sikit. Saya ada calculator application. Di mana, power ke mana jua? Dapat 7 and 1.5. Siapa dapat? Orang lain dapat tak? Jom, saya tekan dengan korang. Apa ni? 432 negatif, negatif 420. Betul lah. OMG, pening dekat mana? Okey, saya ulang balik. Jangan risau. Okey, saya ulang balik. Okey, untuk kita cari lebar loyang ni, kita kena cari X dulu, baru boleh cari dia punya lebar. Nampak tak X? Tak boleh buat X sama dengan, kita macam, sini sama kosong. Pindah. Tak boleh. Kita tahu dia anak siapa sebenarnya. Ni mak dia. Apa-apa pun kita kena refer kepada mak dia. Tak boleh mana dia kat dia sama dengan kosong. Kena kick. Oh my god, takut. Kenapa nak kick kita orang? Cepat. Jangan nangis, sabar. Kita ada satu soalan lagi. Cepat, saya jadi Eminem. Kita rap God. Jom. Okey, berdasarkan kita punya persamaan kuadratik ni, kita boleh cari X1 dan X2. Tekan EQ enter je. Korang boleh tekan ke? Ke ada masalah apa-apa? Dapat 7 dengan negatif 15. Sabar, saya rasa kita ada tertinggal something. Apa yang kita tertinggal ya? Sebelum kita tulis yang ni, dia ada seorang lagi kita tertinggal. Siapa kita tertinggal? Patut. Yes. Buka sungai korang. Buka. Efek sudah kat depan kan? Sudah. Sini siapa? X. Boleh kecilkan lagi? Saya rasa tak boleh kot. Boleh ke? Tak. Dia tak boleh kecilkan. Okay, dalam kurungan kita nak tulis apa yang first? Negatif 7. Negatif 7, betul. Dekat sini? Positif 15. Positif 15. Barulah kita tulis dekat sini. Sama dengan kosong boleh, efek sama dengan boleh. Lepas tu kita nak tanya, dah dapat belum X dia? Kita stres dia suka sangat kita stres. Apa ni? Tak boleh. Okey, lepas tu kita dah dapat X1, X2. Kita punya lebar tadi berapa? 2X tambah 6. Tambah 6. Okey, X dah jumpa dah? X jumpa tak? Dah jumpa belum X? Dah. Dah, berapa kita dapat X? 7. 7 dengan negatif 15. Bolehkah kita ambil negatif 15? Nak tanya, Tidak. boleh? Tidak. Kenapa tak? Jadi negatif. Yes, sebab dia negatif. Kita boleh fikir logik tau. Kalau kita nak cari lebar, tiba-tiba lebar negatif. Tak boleh. Kita kena ambil yang positif. Macam tu. Jadi kita masukkan je lah. Masukkan dalam X ni. 2, 7. X ni kita masukkan 7 tau. Tambah 6. Tekan calculator. 14. 14 je. Tambah betul? 6. Tambah 6. Ending dapat
20. 20. Siapa tahu dia punya unit? Ada orang tahu dia punya unit? cm. Okay. cm sayang. Kalau meter tu dia akan tak. Sebab dekat sini dia bagi cm. Dia tak bagi meter. Dia akan jadi sentimeter. Nak screenshot. Oh, kitanya buruk nak screenshot. Boleh? cm dia tak ada 2 ke? Tak ada. Sebab kita point dah sikit sebab nak end di sini. Kalau panjang dia cm, darab lebar dia cm, tu yang akan jadi cm kuasa 2. Sini 1, sini 1. Kan kalau belajar dalam bab 1 tingkatkan 3. Jadi tambah sama dengan 2. Macam tu. Sebab dia tetap cm kuasa 2. Okey, itu sahaja indeks. Luas baru cm kuasa 2. Sebab kita terbitkan rumus panjang darab lebar. Okey, itu sahaja. Boleh Oxford. Saya nak pergi ni. Hogwarts. Hogwarts University. Kenapa tak ambil 2x tambah 10? Harvard susah. Sebab 2x tambah 10 ni panjang. Kita nak lebar. Gini risau, soalan dia banyak lagi. Ni soalan aplikasi lah dalam trial. Kalau yang saya tanda merah ni maksudnya level dia agak susah sikit. Hogwarts ada ni Potter, Harry Potter, handsome. Saya suka dia. Jadi motivasi untuk study dalam gurau. Sama dengan yang ni. Yang ni cuba korang buat nanti. Dalam bahasa ni lepas soalan asal tu cuba buat. Yang ni sama je macam tadi. Sebiji, secibit semua ada. Okey, itu saja. Boleh share ke set soalan ni Kak? Boleh. Moderator. Apa? Ni dalam drive tu ke? Dalam drive. Ya. Kalau boleh bagi tahu ke dia punya file tu dekat mana? Welcome. Sorry lah kalau kurang serba-serbi kepeningan. Dalam Google Drive ada. Kalau korang nak skema, nak ke skema, boleh PM boleh PM ke? Takutlah. Nanti share soalan dalam group. Boleh. Nanti saya letak skema dalam Google Drive. Boleh? Jangan sebar maklumat pun. Nanti tak boleh kita share skema dalam Google Drive. Okay. Tapi kalau korang nak soalan ni boleh je. Cari ni. Soalan-soalan pas trial buat je. Uli sampai muntah. Nanti saya tunjuk buku matematik yang tebal tu soalan trial. Full. Ambil gambar. Nak ambil gambar. Korang nak buka kamera Kak? Jom kita tunjuk stres, muka stres. Akak pernah muntah kakak. Saya pernah nangis 3 hari 3 malam. Satu tajuk. Lepas tu sebelum exam tu baru faham tajuk tu. Sisi 3 hari 3 malam aku. Tengok gambar ke? Nak buka kamera ke? Sekejap tau. Sekejap tau adik. Saya punya next class adalah NMAT dengan matematik. NMAT ready? Mana adik nak ambil gambar? Tengok muka dah berkicap dah. Korang nak ambil gambar juga ke? Buka lah kamera. Kita buat muka stres. Korang buka lah kamera kan nak? Kamera. Si buat macam nangis. Terkejut. Stres. Okay, cepat.
Dah pukul 5 dah, pukul 5 dah. Ambivert. Sudah takut. Apa? Tak Okay, boleh balik. faham ya. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peace. 1, 2, 3. Saya punya net ikhlas boleh bagi tahu link group tak? Okay. Nanti tunggu. Rahsia. Tunggu. Ni saya bagi link. Saya bagi link untuk bagi feedback. Oh, mengajar Orang saya. isi Feedback. Cakap. Eh? Jangan negatif, positif je. Apa negatif saya cari. Saya bagi lagi 10 soalan. Itulah itu saja. Thank you korang. Saya kena buat sini. Dah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak faham, sorry.